أن لا إله إلا الله وحده محمدا عبده ورسوله. Cakap terima kasih Muhammad. Alhamdulillah, dah selesai semayang raya pukul 9.40 lebih. Semua dapat semayang raya daripada awal sampai habis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan menuju ke kubur Tok Wan, Tok Ayah meninggal tahun bila? 1999 dengan kubur ni Tok Umar Tok 2010. Kubur Ramadan daripada Syawal tu. Apa? Tapi kubur. Ziarah kubur. Okay, selamat hari bangsa. Kom. Dekat kami dekat kubur. Jom, sini dekat kami. Dekat kubur. Enggak. Kami dekat. Jom makan. Dan dekat kubur. Lah. Dekat kubur. Kami nak baca Quran. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah hayyul qayyum. Ila hawti sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaina wa ila arwahi walidina mu'minina wa mu'allimina wa susani abina Haji Abdurrahman wa ummi wa ummina sumit sam alfana Muhammadin abdika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. wa min khalfihim saddan fa'ashayna wa yasirun wa sawa'un 'alaihim يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من لهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل آله وصحبه وسلم برحمتك يا tuang. Tuang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kami dah selesai menghadiri bacaan tahlil untuk ayah yang dicintai dan ibu yang dicintai. Selesai tahlil dan sekarang semoga arwah berada dalam keadaan yang tenang bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin insya-Allah. Dan sekarang kami dah selesai dan akan pergi pula ke rumah untuk rumah yang pertama ialah rumah Abdul Rashid Pak Su Abdul Rashid insya-Allah. Rumah Pak Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su, ni resipi menu apa? Menu utama hari ini ialah seperti biasalah seperti pada tahun lepas, iaitu nasi dagang. Kurang kanu ori. Original lah. Ya original. Ayak. Ayam teh tarik. Dia tarik. Pak Su punya. Terengganu Teh ke? tarik. Itu Kedah. 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 Dan juga air oring. Ayo dia lah. Itu semua Kedah. Okey. Okey, selamat raya, maaf zahir batin daripada saya, Mak Sulhi dan keluarga Pak Su Rashid sekali. Terima kasih. Beraya di rumah Pak Su. Lepas ni kita akan beraya di rumah Pak Lang insya-Allah. Rumah Tok Lang. Untuk buah ni.
Muhammad. Muhammad Lang suka makan bidari. Dah. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Lebih kurang Assalam. Okey. Sekarang kita berada di rumah Pak Teh. Jom kita tengok apa menu yang disediakan, insyaAllah. Jom. Okay, selesai rumah Pak Teh. Sekarang ni kita nak beraya dekat rumah Pak Anjang pula. Anak-anak masih steady. Muhammad dapat sampul ambulans ke? Okey. Abdullah pun okey lagi. Tak ada lama agak je walaupun baju panas tapi okey. Ayah, siapa ayah? Selamat Hari Raya, maaf Datik kepada anak-anak mengganggu. Konoklah. Banyak sihat lagi. Makan pak, Omar. Makan latar. Latar saja. Okey nak? Abdullah. Sedap Muhammad. Tak. Nami, toh. Dah ya. Jadi hadap ni. Mana? Siapa dia? Aku dia Pak. Kenal dulu. Jadi apa ni dia? Oh, tu hari petang. Dia jadi dah tadi. Banyak sangat kot. Ada baru mencari. Dia macam tu. Baru mencari. Kemudian 1 hingga 2 botol, peringkat baru nak ni. Pangkat yang 3 hingga 4 botol. Dia keluar terus tu. Cepat sikit. Saya mengucapkan selamat Hari Raya buat semua lah. Semua adik-adik yang datang berkunjung ke rumah kita pada hari ini. Itulah semua. Kita semualah. Rumah tu endak. Jom makan. Bukan pun tak mahu nasihat, makan banyak lah. Selesai sudah kita punya beraya pada hari ini. Berakhir dengan rumah Pak Andak, alhamdulillah. Malam ni kita akan sambung. Semua adik-beradik bapa dan adik-beradik mak akan datang beraya di rumah kami. Kami akan buat nasi ayam gepuk. Nantikan. Okay. Suka asyik Oreo. Kita sedang dalam proses untuk buat ayam gepuk. Ada barang-barang yang kita perlu beli lagi. Dan insyaAllah kita akan beli aiskrim juga untuk budak-budak ni. Kita kena beli.
sana kena tutup lampu sebab kartu berlambak. Jadi kenduri tertangguh sedikit sebab kartu terlalu banyak. Minta maaf. Makan dulu. Semua balik dulu. Situ basi letak. Boleh. Okey. Menu ayam gepuk kita dah siap dah. Allah. Ayam gepuk Pak Tamleh. Kita ada aneka sayuran. Lepas tu ni ada terung goreng, tahu goreng, tempe goreng, ikan talapia goreng, ayam goreng. Ni cabai istimewa Pak Tamleh. Lepas tu ni gajus, kacang gajus. Ni kicap rahsia. Nanti kita tengok, nanti kita cuba try tanya orang. Sedap ke tak ayam gepuk Pak Tamleh, insya-Allah. Okey, palang pun cabai tepi. Lepas tu kacang buat dah dia. Cabai pun dah. Cabai buat tepi. Buat tepi. Buat betul tu bukan. Ini makan ni tengok. Nak interview orang yang dah makan ni, macam mana rasa dia? Suruh min. Sedap. Ni. Sedap. Dah, tapi sedap. Suruh min boleh makan. Ni kena tambah ikan kacang baru dia kurang. Okey, kita nak tanya feedback. Tengok dia suka. Feedback apa tu? Macam mana rasa ayam gepuk Pak Tamleh? Alhamdulillah, sedap walaupun pedas. Saya memang favourite ayam geprek. Sepanjang Ramadan pun memang selalu beli ayam geprek. So terbaik. Kalau 5 bintang kita bagi 4 kalau 5 bintang kita bagi 4.5. Okeylah, okey. Boleh lagi. Yes, sedap. Walaupun kita ni tak bertahan pedas tapi boleh makan. Setara dengan orang kata ayam gepuk Pak Gembus. Tu dia. Sedap. Jadi biasa makan ayam gepuk tak? Selalu. Jadi rate macam mana rate? Kat ni kita bagi 9.4 9.4 per 10. Rate. Tadi biasa makan setiap alam lambak. Setiap alam lambat ayam gepuk. Okey, jadi. Jadi ya? Baik. Boleh jual ya? Boleh jual. Senang, rasa okey ya? Rasa padu pedas okey ya? Kacang gajah saja. Sampai dah ngam. Padak okey mana? Ya, alhamdulillah. Pedas ni yang boleh menaikkan. Padak biasa makan kat Indon dengan ni mana sedap? Biasa makan kat Indon tak? Tak tahu lah. Biasa juga. Tapi rasanya ini pertama kali makan. Belum makan lagi. Macam mana maksud rasa okey ya? Memang padu. Mantap. 10/10. 10/10. Boleh jual? Boleh jual. Kalau buka restoran laku gila. Nasi ayam gepuk okey? Makanan ni saya tak pernah makan macam ni. Tak pernah dalam sejarah dunia. Sejarah dunia aku tak pernah makan macam ni. Pedasnya tak tahu tak nabang lah. Tak pernah lagi makan macam ni sejarah. Kalau cucuk udang nombor 1 ni nombor Yang ni selalu ikut. Tu nombor 1 juga lah. Nombor 1 juga? Nombor 1 juga. Ya, nombor 1 juga.
Sekejap ah. Sedap. Tambah. Sedap tapi tak tahan dengan pedas lah. Tak tahan pedas. Tak tahan Allah. pedas. Kena buat kacang gaji lebih sikit. Oh tu. Oh aku kacang tu. Buat kacang. InsyaAllah. Kita akan cuba kali kedua ni. Okey, try Kita akan cuba. Ha. Nah, yang tu. Tepuk tak makan. Terlepas tak makan. Tak apa tak. Alah, tak abang weh. Abang weh kita boleh masak ikan lain. Jom makanlah. Itu kurang dengan ni. Minta you. Okey tu. Okay, Alhamdulillah. Kenduri pada malam ni hampir selesai sebab kalau kita tengok sayur semua dah licin. Sambal pun tadi tinggi dah, rendah dah. Okay, ayam pun licin, ikan pun licin. So, lega lah. Cuma tempe semua ni lepas ni tak boleh buat banyak sangat lah. Sebab orang tak minat sangat. Okay, tu je. Cantiklah baju Odah beli kat mana ni? Betul? Siapa buat rambut Odah? Odah, simpan tau. Main lagi satu boleh? Nampak bateri nak habis. Cuba tengok bateri. Sekarang jam menunjukkan pukul apa je? 12. Pukul 10.30. Semua dah habis makan dah. Jadi sekarang barulah saya ada peluang untuk makan. Jom kita rasa sama ada sedap ke tak. Jom. Muhammad mana Muhammad? Ya. Kurang pedas. Cili dia kurang masak sikit. Kurang gelek. Betul? Boleh lah. Masih lebih. Kita ASMR. Makan yang gepuk 4 tam boleh. Dah. Tak ayam teh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah sekarang ni hampir pukul 11 malam dan alhamdulillah majlis malam ni kita buat untuk makan jamuan hari raya untuk adik-beradik setelah selesai dan alhamdulillah kita masak nasi hari ni 10 kilo. Alhamdulillah cukup, semua makanan cukup untuk kita makan dan banyak yang nasi ayam nasi gemuk yang kita buat, banyak yang kata sedap. Kata boleh buat lagi. InsyaAllah kita akan buat lagi tahun depan, tengoklah keadaannya dan semualah dapat makan dengan sempurna dan tinggal pun tak ada sikit-sikit yang tinggal. Ayam pun semua selesai. Elok-elok lah untuk jamuan hari ini. Nak bandingkan tahun depan ada kekurangan sikit, nasi tak cukup apa. Tapi tahun ni alhamdulillah dan semoga kita yang datang ni dapat makan dengan sempurna dan tak ada apa-apa. Kita moga dapat keberkatan insya-Allah lah di malam raya kedua ni insya-Allah. Allahu alam. Kita jumpa lagi tahun depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi
Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Sayang Tok Bah. Sayang. Ni nanti dulu. Nah, ambil nah. Kata apa? Okey. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Saya sayang Tok Bah. Sayang. Sayang. Tak tidak. Ya Allah. Okey. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Saya sayang Tok Bah. Nani? Sayang Tok Bah, sayang Tok Bah. Sayang lu, sayang. Kata apa? Selamat. Maaf. Maaf zahir batin. Saya sayang. Sayang tak sayang. Ni tak malik. Kata apa? Maaf. Saya Bunyi pun tu belakang pipi. Kak dia dulu. Kak dulu. Lagi tak ada bagi lain. Kata lain. Kata lain. Lagi. Sayang. Sayang. Tak apa. Okey. Saya sayang Tok Bah. Nani pula. Nani. Okay, Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Aidilfitri ke tak? Saya sayang Tok Bah. Tak sayang. Apa? Nah. Ada peluk apa? Hari Raya Hari di maaf saleh dan mati. Saya sayang Allah. Minta maaf zahir dan batin. Maaf lah, tapi jangan lawan. Kakak. Masa tengok ibu tengok, diam ya. Jangan duk kata apa. Aku anak yang soleh. Ada tu ke? Ada sampai ya? Baik, terima kasih.
Si Pandok. Salam. Cakap apa? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin lah. Cepat. Sini. Jualan sampai mata hitam. Perempuan. Ya, selamat Hari Raya. Cepat sikit. Aidilfitri. Cakap, selamat Hari Raya. Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Nah, cepat. Selamat Hari Raya Hari Bersih. Maaf. Saleh dan mati. Salam. Pandai. Perempuan. Oh, Wadah, salam dengan Pak Nak lagi. wadah dah. Dah. Oh, dia pandai. Wadah dah. Oh, adik dah lagi.